Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Ameri's Kitchen. Hari ini saya nak kongsikan resepi yang ringkas tapi sedap, iaitu agar-agar ros laici. Untuk buat agar-agar ros laici ni, mula-mula kita sediakan dulu 1 teh ros laici, kemudian tapiskan untuk asinkan air dan juga buah laici itu tadi. Kemudian dalam 1 periuk, masak dulu agar-agar. Masukkan 10 gram agar-agar tali. Masak bersama dengan 600 ml air. Boleh juga masukkan sehelai daun pandan untuk nak wangikan lagi agar-agar ni. Masak dengan api yang sederhana lebih kurang 10 minit bagi agar-agar tu cair. Bila dah mencair tu, bolehlah masukkan gula secukupnya, lebih kurang setengah cawan gula. Masukkan 250 ml air laici tadi. Sedikit sirap ros lebih kurang 3 sudu besar dan juga sedikit biji selasih. Kesemua bahan ni kita kacau dulu. Kalau warna agar-agar ni masih lagi pucat, boleh je tambahkan sedikit berwarna merah, lebih kurang 1 sudu besar. Semua bahan dah pun masuk dan air dah pun mendidih. Berilah kita matikan api, kemudian sejukkan seketika. Nak bagi cepat sejuk, boleh je masukkan ke dalam jug dan letakkan bawah kipas. Sambil tu bolehlah sediakan buah laici. Kita potong kecil-kecil macam ni supaya senang untuk isikan ke dalam acuan nanti. Sediakan acuan lompang yang bersaiz kecil. Kemudian basahkan dulu acuan ni. Letakkan ketulan buah laici tadi. Kemudian bolehlah isikan air agar-agar merah tadi sehingga penuh acuan. Dah siap isi ni, bolehlah sejukkan dulu bawah kipas lebih kurang 1 jam bagi agar-agar ni set. Ini dia agar-agar tadi dah pun sejuk sepenuhnya dan telah pun set. Kemudian barulah cungkil keluar daripada acuan. Senang je untuk keluarkan daripada acuan tu, sebab tadi acuan tu saya dah basahkan dulu dengan air suam. Kemudian kita cungkil pakai lidi. Ini dia agar-agar tadi dah pun siap dihidang. Dia punya tekstur tu memang sangat lembut dan rasa dia pun sangat sedap. Gabungan di antara laici dan juga sirap ros tu memang sangat sedap. Senang je kan nak buat agar-agar ros laici dan dia punya bahan-bahan pun tak mahal. Itu saja perkongsian pada kali ini. Bye.